Bank Negara Malaysia dah mula explore tokenization untuk Islamic Finance. Satu benda yang Daus sangat banggalah pasal Malaysia ni ialah di mana negara kita number one dalam Islamic Finance Development Indicator. Dan kita number one selama 13 tahun berturut-turut guys. Lebih 45% daripada total aset kewangan negara kita adalah syariah compliant. Tapi walaupun begitu, ada satu shift besar yang sedang berlaku sekarang. Bank Negara Malaysia dah mula explore tokenization untuk Islamic Finance, di mana Khazanah Nasional 3 minggu lepas baru saja mengeluarkan Malaysia First Tokenized Sukuk bernilai 100 juta ringgit. Islamic Finance dan juga blockchain dah mula bergabung. So, kenapa benda ni penting? Ada 3 sebab utama. Yang pertama, transaksi akan jadi jauh lebih cepat. Settlement yang biasa mengambil masa berhari-hari boleh jadi real time. Dan yang kedua, tokenization ini akan menyebabkan benda ini menjadi lebih transparent sebab semuanya akan direkodkan di atas blockchain. So, korang tak boleh nak ubah. So, semua pihak boleh verify data tersebut. Dan kelebihan yang ketiga, korang boleh fractionalize. Maksudnya, aset yang dulu di mana hanya orang kaya saja boleh beli, tapi sekarang boleh dipecahkan menjadi kecil-kecilan supaya lebih ramai orang boleh akses. Ibarat macam fractional share lah yang korang selalu jumpa dekat broker-broker saham. Jadi, selepas November 2025, BNM telah pun mengeluarkan 3-year tokenization roadmap di mana phase 1 untuk tahun 2026 berlakunya proof of concept dan juga pilot. Dan phase kedua pada tahun 2027 mereka akan expandkan lagi trial percubaan. Dan yang membuatkan Daud excited, BNN specifically menyebut Islamic Finance sebagai salah satu fokus area utama. So, kita bercakap pasal tokenized sukuk, smart contract untuk murabahah, benda-benda core lah dalam Islamic Finance. So guys, pada 28 April 2026, Khazanah Nasional telah pun mengeluarkan Malaysia first ever tokenized sukuk yang bernilai 100 juta ringgit. Yang ini di bawah sukuk Danu program menggunakan prinsip syariah wakalah bi al-ijtimar. So, korang dengar memang best, tapi korang mungkin akan terfikir, so what? Apa kaitan dengan aku? Kenapa kena ambil tahu? Jadi guys, selama ini korang kena faham yang sukuk dan juga bond ini mostly hanya boleh diakses oleh pelabur-pelabur besar sahaja. Kita bercakap dengan orang yang ada aset bersih sebanyak 3 juta ringgit dan ke atas. Untuk orang biasa macam kita, macam Daus, memang tak akan masuklah ke dalam radar mereka. So, dengan adanya tokenization, ia boleh ubah benda ni. Jadi, nak masuk dalam digital asset ini, korang tak perlu tunggu pun untuk tokenized sukuk ini available untuk retail. Sebab digital asset sekarang memang dah accessible sekarang. So, macam Daus sendiri, Daus menggunakan platform Hatta. Hatta ini adalah exchange crypto Malaysia yang dikawal selit oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Dan di Hatta ada lebih 23 jenis coin. Dan yang bestnya, Hatta memang dibina dengan prinsip syariah daripada awal. Jadi guys, kalau korang nak try Hatta, daftar Hatta guna kod Daus 130421 supaya korang mendapat 10% discount terhadap trading fee yang perlu korang bayar. Link nak daftar Hatta pun ada dekat di bahagian profile Daus.